Hari ini kita akan saksikan safety test untuk lepas LX. So jom, let's go. First kali ialah bottom scraping test dengan kelajuan 30 km per jam untuk kita uji adakah ada reaksi pada bateri kereta yang terletak dekat bahagian bawah. Dengar bunyi pun sakit kan? And yes, tak ada api atau letupan. Kedua, waterway dengan kedalaman 600mm macam redar banjir. Tak ada air yang tembus masuk and smooth je perjalanan. So tak payah risau dah kalau banjir, redah je. Dan yang terakhir, roll over test dengan kelajuan 60 km per jam. Tengok ni. Semua impress. Mana taknya? A pillar and B pillar dia steady je. Curtain airbag function. Sunroof pun tak retak. Bahagian legroom first row pun tak crumple. Hazard light dia tu still function walaupun dah terbalik macam ni. Hazard warning lights ni still lit pula walaupun dah penyek ni. Memang power lepas LX ni. Kereta cantik, safety pun on top. So kalau lepas ni masuk kat Malaysia, korang yakin ke tak? Komen dekat bawah.